Malaysia menang, let's go! Assalamualaikum semua dan juga salam sejahtera. Selamat datang balik ke YouTube Captain Alpha. Hari ini kita akan membahaskan tentang perlawanan antara Malaysia dan juga Laos, di mana kelayakan Piala Asia baru saja berlangsung dan Malaysia mengalahkan Laos di arena Laos sendiri. Tetapi yang lawaknya sekarang, kita punya siaran langsung hari tu, saya rasa kebanyakan penyokong Harimau Malaya yang menonton di big screen, di rumah, di office atau di mana-mana pun, semua akan macam, apa benda ni bila dah gol tapi macam ni. Sam, that's not how we do it. Let me show you how we take care of the creature. Let me show you how we take care of the creature. Macam layan 3GP pun ada. Woi, rekod siaran langsung guna telefon ke bro? Sebelum kita ke topik perbincangan kita, apa kata macam biasa guys, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe guys. Yang amat membantu YouTube channel saya. Okay, dah lakukannya, memang terbaik macam biasa. Let's go! Let's go! So Malaysia baru-baru ni kita tahu yang mereka dah kena ban dengan apa isu false documentation semua. Okey, itu jangan risau, video Captain Alpha dah sediakan. Okey, anda boleh klik saja dekat link di bawah untuk dapatkan video tersebut. Alright. Okey, selain daripada itu kita nak bagi tahu yang Malaysia main dengan Laos baru-baru ni untuk kelayakan Piala Asia dan alhamdulillah kita menang 3-0, mengumpul lagi 3 mata dan kini berada di tangga paling atas, tangga nombor pertama dalam peringkat kumpulan. So nampaknya kita ada peluang untuk layakkan diri. Tapi yang paling menariknya, walaupun tiada 7 pemain utama, tonggak utama Malaysia, kita still tetap menang. Okey, agak sedih untuk kehilangan 7 pemain tersebut, tapi alhamdulillah. Okey, dalam perlawanan ini kita boleh lihat banyak, bukan saja daripada siaran langsung ada masalah beribu-ribu kali. Siap your lost connection lah, terdedum, aku dengar pun macam, sebab kita ada buat watch along sama-sama, so kita mengalami case yang sama juga. Tapi walaupun Arif Aiman, Dion Cools dan juga of course Faisal Halim, 3 pemain utama kita menonjolkan bakat mereka dengan menjaringkan gol, 3-3 gol untuk Malaysia dan kita menang 3-0. Okey, dalam perlawanan ini apa yang kita boleh lihat, yang menariknya, macam dulu video saya cakap semua, video yang sebelum ni, sebelum Malaysia nampaknya ada banyak perubahan. Malaysia kalau main dekat luar negara ataupun luar daripada Malaysia, mereka akan suka main long ball, BODOH benda tu. Tapi sekarang punya Harimau Malaya, mereka dah pandai kawal bola. And I cakap, masa babak pertama, kawalan bola memang cantik dan saya pun suka tengok perlawanan antara Malaysia dan juga Laos. Laos mungkin dia agak kelang kabut sedikit main defensif, tapi Malaysia kawal dengan tenang. Ikut daripada bahagian pertahanan, kita tak ada masalah dengan Syarul Saad dan juga Ubaidullah. Okay? Untuk Corbinong dan juga Dion pun kita lihat tak ada masalah langsung. Yang masalah kita lihat Nazmi Faiz ada kekurangan sedikit dalam perlawanan semasa Malaysia menentang dengan Laos, tapi saya rasa dia tidak membawa banyak impak negatif. Okay? Tapi yang paling teruknya sekarang bukan di bahagian sayap tetapi di bahagian serangan. Yes, Romel Morales diturunkan walaupun Jordan Minta dah pun dapat panggilan untuk Harimau Malaya, tapi dia tidak disenaraikan untuk perlawanan ini. Romel Morales kita tengok dia main, oh my day, saya rasa dia boleh jadi false 9 punya striker, sebab kalau dia jadi advance striker atau advance forward memang jadi macam tu sajalah. Kita lihat dalam game tersebut, siapa menonton faham apa yang saya cuba terangkan. Sebab babak pertama kita lihat ada beberapa peluang daripada Romel Morales. Dia malas nak, tak tahulah dia malas lari ke atau dia memang tidak mempunyai kelajuan. Sebab kita tahu striker ni ada yang laju, ada yang main tenang. So dia suka main false 9. Okay, dia tak perlukan pun kelajuan. Tetapi kalau ada kelajuan tu, itu memang bonus. Alright. Di babak kedua pun kita lihat Romel Morales ada peluang tapi dia pergi tap dekat keeper save. Nasib baiklah Dion Cools ada, dia menjaringkan gol kedua untuk Malaysia. Selain daripada itu, saya rasa kita punya sayap dah memang cantik. Okay, sebab dah ada Arif, ada Faisal. Okay, di bahagian midfield pun kita nampaknya agak sedikit solid. Okay, walaupun tak ada Hector Havel. Di bahagian pertahanan pun cantik dan di penjaga gol kita Shihan pun mengawal gawang gol dengan baik. Mungkin yang ni Coach Peter kita dia nak test player-player, okay, untuk tengok siapa yang boleh main, sebab kita tahu kita dah kehilangan 7 tonggak utama, tapi ia bukan bermakna kita tak boleh cuba player lain. Okay, so macam itulah saya cuba terangkan dalam video sebelum-sebelum ini juga. Malaysia perlu ada backup. Mereka just tak boleh harapkan, oh nak player local, tapi player local tak perform. Kita tidak mahu macam tu. Jika player warisan tak boleh main, player local masuk, player local still boleh memberi impak. Itu yang kita perlukan. Kita tak boleh harapkan tim pertama saja, kita harapkan tim backup pun juga. So alhamdulillah, okay,
Walaupun hanya 7 player yang tak dapat beraksi, still kita mempunyai tonggak-tonggak yang baik, naikkan ranking FIFA, tapi tak tahulah berapa kita akan dapat. Alright, so perlawanan seterusnya Malaysia akan menentang dengan Laos sekali lagi, tapi kali ini di Bukit Jalil. So siapa yang pergi dekat Bukit Jalil boleh dropkan komen anda. Kita boleh roger-roger, mana tahu kita boleh pergi sama-sama. Okay, so all the best untuk Harimau Malaya. Dan video seterusnya saya akan keluarkan tentang Malaysia dan juga FIFA. Sebab saya dapatlah satu panggilan misteri ni, orang dalam, dan dia kata kemungkinan besar Malaysia akan. Kalau nak tahu, kenalah subscribe kepada Captain Alpha punya channel. Lepas tu tekan butang loceng, baru anda akan dapat setiap video, termasuk live stream saya pun. Kalau anda boleh tengok, dia akan keluar notifikasi dekat phone anda, dan anda boleh tengok video saya ataupun live stream saya. Okay, alright, dah lakukannya, memang terbaik. So stay tune for more update untuk bola sepak negara kita, Liga Super Malaysia dan juga Harimau Malaya. Jika anda memerlukan saya cover untuk liga luar juga, contoh macam Premier League, La Liga ataupun Champions League, sila dropkan komen anda. Saya akan baca satu persatu komen dan kita tengok. Kalau anda memerlukan pengulasan ataupun komen daripada setiap perlawanan-perlawanan penting di luar negara, sila bagi tahu. Kita akan bincang juga di channel Captain Alpha. With that, thank you everybody. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Have a good day. Dan ingat, bola sampai